Hai semua, dalam entry kali ni Umi nak ajar cara buat roti burger homemade. Koklah ada yang nak belajar buat roti burger sendiri. Resipi roti ni juga boleh digunakan kalau anda nak buat roti manis atau roti yang berinti. Jom tengok macam mana Umi hasilkan roti burger yang super lembut dan gebu ni. InsyaAllah pada episod akan datang Umi akan cuba kongsikan pula cara-cara buat patty burger homemade. Kali ni Umi beli yang ready made je. Tapi bila bersalut dengan satu bahan ni, memang terasa sedap dagingnya. Kalau anda nak tahu apa bahan yang Umi gunakan tu, jom tengok video Umi ni sampai habis. Bahan-bahan untuk buat roti burger: 1 biji telur, 115 ml fresh milk, sedikit garam, 50 gram gula, 250 gram tepung roti, 1 sudu kecil yeast. Mixkan dahulu bahan-bahan ni sehingga menjadi dough. Baru masukkan 50 gram margarin. Uli lagi sampai bentukkan jari manis dan ibu jari seperti huruf C dan mula bulatkan dough biar nampak kemas dan cantik bulatannya. Maaf kalau Umi gunakan tangan kiri sebab kekuatan Umi terletak pada tangan kiri. Pada yang nak belajar rounding roti, ini Umi tunjukkan lagi bagaimana Umi dapatkan permukaan dough yang licin dan bulatan yang kemas dan cantik. Anda boleh tengok step by step. Licin elok, terus letakkan dalam loyang. Rehatkan dough di tempat gelap dan bertutup supaya mudah dough mengembang. Lebih kurang dalam 1 jam sampai dough naik 2 kali ganda. Umi rehatkan dalam oven je. Bila dough dah kembang elok, sapukan putih telur di permukaan dan tabur bijian putih. Bakar pada suhu 170 degree selama 20 ke 25 minit. Umi letakkan di rak paling bawah supaya bahagian atas tu tak terlalu garing dan roti masak sekata. Tengok tu, kembang elok roti-roti Umi dapat bersauna. Dan bahagian atasnya pun cantik sekata warna coklat keperangannya. Keluar je roti dari oven, terus sapukan dengan margarin cair, tujuannya untuk mengilatkan permukaan roti. Alhamdulillah, hasil roti yang lembut dan fluffy sangat-sangat. Simpan roti-roti tadi dalam satu bekas besar. Umi masukkan je dalam mangkuk mixer dan tutup dengan plastik wrap. Tujuannya supaya roti-roti ni tak masuk angin dan kalau terkena kipas takut dia keras pula. Sementara tu kita siapkan bahan-bahan untuk nak buat burger. Bahan-bahan untuk buat burger: 1 biji bawang Holland potong bulat-bulat. Bawang Holland ni manis rasanya dan sedap bila tergigit masa makan burger nanti, crunchy gitu. 1 biji tomato potong bulat-bulat juga. Setengah biji timun. Daging jenama burger box, tapi kalau nak lagi sedap bagi Umi guna jenama Ramly. Umi akan salutkan daging burger tadi dengan sos vintage BBQ Smokehouse. Memang padu rasa sos ni dengan flavor smoky-nya tu. Pada yang nak cuba tu bolehlah dapatkan sos ni. Sesuai juga untuk grill daging atau ayam. Sos yellow mustard ni optional je pada yang suka sos yang biasa digunakan dalam burger-burger dekat McDonald tu. Bolehlah letak sedikit. Rasanya masam-masam cuka gitu. Seterusnya mayonis, sos cili, sos keju nachos, cheese keping dan akhirnya salad. Yang pertama, Umi settlekan bahagian daging dahulu, cocok-cocok guna garfu dan Umi salutkan dengan sos BBQ Smokehouse. Salutkan